Hari ini kita borak tentang Bayang Production. Bukan sekadar nama, tapi satu perjalanan. Okay, so macam mana sebenarnya Bayang Production ni start? Semuanya bermula dari minat. Minat buat konten, minat cerita kisah seram lawak, minat explore idea luar kotak. Mula-mula cuma suka-suka rakam video, edit guna phone je. Tapi lama-lama nampak potensi. Daripada buat konten random, terus fikir kenapa tak buat satu identiti, satu nama, satu brand yang orang boleh ingat. Dan dari situ lahirnya Bayang Production. Kenapa Bayang? Kenapa bukan nama lain? Bayang tu simbolik. Bayang boleh jadi misteri. Kadang-kadang kita nampak bayang dulu sebelum nampak benda sebenar. Sama macam konten, kita nak buat orang rasa, fikir dan tertanya-tanya. Gelap, seram, lawak, realiti kehidupan. Okay, so kenapa sebenarnya Bayang Production ni ditubuhkan? Untuk jadi platform kreatif sendiri. Untuk suarakan idea tanpa batas, untuk bina sesuatu yang boleh berkembang jadi sumber income. Untuk tinggalkan legasi. Kadang orang buat konten sebab trend, tapi Bayang Production ditubuhkan sebab passion dan visi. 5 tahun akan datang, Bayang Production kita nampak macam mana? Kita sudah punya studio sendiri dan tim production. Lalu kita bisa buat short film dan mini series. Iya, dan merchandise sendiri juga.